Okey geng, cukuplah waktu mancing. Sekarang dah jam 2.45. Kita balik lah. Dah tak ada ni, cukup lah. Memenatkan diri, memenatkan badan daripada pukul berapa tadi, pukul 10 sampai pukul 2, 4 jam. Okay. Apa ni besar ni? Ini besar. Batin ke? Oh, Allah. Adakah last minute dapat batin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabari guys, sekarang jam dah menunjukkan lebih kurang hampir pukul 9. 5 minit lagi pukul 9, 4-5 minit. So kita baru nak keluar rumah. Dan ini adalah trip mancing pertama saya dalam bulan Syawal. Kita dah di penghujung Syawal dah ni pun. Okey, jom layan perjalanan saya pergi mancing hari ni. Tengok ada cerita menarik dah hari ni. Jom. Kita tinggal isi minyak dulu sekejap. Minyak tak ada ni. Dan nak beli beberapa benda lah. Sekejap. Kita nak cari roti, roti kecil. Dan juga air. Air ni memang kena beli lah. Sebab saya terlupa nak bawa air untuk pancing umpan. Lepas tu yang murah tak ada pula tu. Tak apalah. Ayo lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kita dah sampai
dekat Bandar Baru Bangi. Jadi hari ni kita akan mancing di sekitar kawasan Bangi ni lah. Tengok macam mana keadaan hari ni nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, keruh. Tak nampak rupa ada ikan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabari guys, selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Akhirnya saya turun mancing juga setelah lebih kurang 2 bulan. 2 bulan lah menyepikan diri, tak ada konten baru. Masa bulan puasa ada mancing tapi kumpau banyak kali. Mancing sekejap panas tak tahan balik. Macam itulah. Dan sehari sebelum raya saya ditimpa musibah mungkin yang mengikuti saya tahulah. Ni tangan saya cedera teruk masa tu tak boleh nak genggam pun, jadi tak boleh nak mancing, tak boleh nak buat apa-apa lah. Ni dah tak ada lah, macam dah okey lah, alhamdulillah. So hari ni kita mancing dekat port Korek Pasir UKM. Korang carilah kat mana Korek Pasir UKM, tapi biasa belah atas ni, saya belah bawah sikit. Tengoklah macam mana, ada hasil tak ada hasil lagi ni. Jom siap-siap kita lancar. Jadi untuk hari ni saya plan nak mancing guna umpan dedak dan roti. Dan nanti mungkin tengok kalau tak ada sambutan, kita korek cacing lah. Okey, ni dedak saya. Adalah tak banyak, ada sikit, boleh lah. Apa yang kau buat kat sini? Belalang. Hari ni saya cuma bawa 2 batang joran je. 2 batang joran ni yang dah lama tak guna. Mana benalah ni? Okey, so 2 batang joran lama lah yang saya bawa. Sekarang ni geng, saya nak bancuh umpan dululah. Kerusi pun ada. Kita buka kerusi dululah. Tak penat. Senang je pasang kerusi ni. Ni kerusi ni kalau kita penat boleh tidur. Memang selesa. Okey, jom kita buat umpan. Ini tadi air yang dibeli, air sejuk. Kita minum dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Korang boleh nampak tak saya punya kamera ni menegak sangat? Ni saya basah-basah je sikit. Kemudian saya ada beli pelet biji tadi, saya cakap tadi. Kat mana ni saya ada beli pelet biji. Saya nak pakai pelet biji ni lah, Pro Game punya pelet biji peris pisang.
So kita cangkukkan pelet biji ni dekat mata lah. Satu mata ni boleh mungkin boleh pakai 2-3 biji. Okey, kalau yang tanya saiz mata bom ni saiz 9 Saya suka saiz 9. Saiz 9 ni biasa ikan kecil pun boleh kena lah. Okey geng, dah siap dah macam ni. Ni umpan bom saya ni. Pakai pelet biji perisa pisang. Mudah-mudahan ada hasil lah. Apa-apa ikan je kita terima hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat ikan besar hari ni. Bismillah. 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 Kita buat yang kedua pula. Yang kedua ni mungkin kita pakai roti. Okey geng, joran yang kedua ni saya pakai umpan roti kosong je. Macam ni lah, cuma perambut panjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, saya dah baling umpan. Dua joran saya dah baling tu. Kita dah buat penghantaran. Ini satu joran, satu joran kat sini. Cuma keadaan air sungai sangat keruh sangat keruh dan sampah banyak sebab mungkin belahatan ni hujan lah malam tadi. Kejap lagi saya nak cari cacing. Kadang-kadang waktu-waktu macam ni dia cacing lebih laku lah daripada umpan-umpan lain. Kita cari cacing dulu, buat stok. Nanti kita akan salin atau tukar-tukar dengan umpan cacing. Ada makan ni. Ada makan tapi tak lekat. Tak apalah. Kita teruskan dulu kulit cacing. Yang dimakan tu tadi umpan dedak. Cacing besar. Gemuk-gemuk tapi pendek cacingnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh makan. Ada ni. Dah tak ada dah. Dah lecut dah. Tak ada dah. Tak lekat. Habis umpan. Cacing dah makan Ada geng. Alamak, boleh lepas. Ya Allah, tak. Dah macam tu tak lekat. Dah kenapa? 3 kali. 3 kali geng. Mata besar sangat ke? Alamak, cacing dah habis. Kena cari cacing dulu lah. 3 kali dah. Kena cek cacing dulu. Cacing dah habis. Bismillah. Tak tahu lah. Nampak? Nampak? Betul-betul lah. Tu pun ada. Mana satu? Mana satu? Ni pun. Sekarang dia angkat tak kena. Alah, lepas. Lepas ke? Boleh pijak ke ni? Kenapa ni? Alah, besar ni ikannya. La ilaha illallah, nak batin geng. Besar ni Dan.
Ya. Yang atas tu pun kena juga. Sekali nak kena 2 ekor. Ke dah tak ada dah? Besar ni. Dah lucut dah tu. Kiri kanan makan. Ini apa? Keli ke? Macam keli, tapi melilau. Keli star. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah dapat juga ikan keli. Alhamdulillah geng, setelah mungkin sejam lebih mancing. Allah. Alhamdulillah geng, 2 ekor. Alhamdulillah. Sekali kena 2 ekor. Tapi itulah patinnya besar ni. So geng, okey geng, ikan keli ni, ni saya buat plastik. Ikan keli ni saya niat nak sedekah geng. Nak sedekah dekat security guard taman perumahan saya. So kita masuk plastik lah. Saiz pun boleh tahan. Telan ke? Tak, okey ni. Banyak tempat kena ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cari lagi 2-3 ekor ngam ah. Okey, yang ni pula ni. Okey geng, kita lepas balik geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Okey geng, kita lepas balik geng. Kecil sangat. Kalau kata 2 jengkal saya ambil. Ni sejengkal je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak boleh survive lah. Okey geng, kita sambung lagi geng. Mana tahu ada lagi yang nak naik. Yang kali ni yang besar-besar pula. Dah tengah hari ni yang besar-besar nak ke? Okey geng, sini lagi geng. Macam keli.
Alhamdulillah, kali lagi. Bismillah. Alhamdulillah, ada rezeki untuk nak sedekah. Ikut tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada hasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ikan keli yang kedua. Kita cari keli je lah hari ni, apa-apa je lah yang naik. Alhamdulillah, naik. Alhamdulillah. Okay geng, kita sambung lagi geng. Bismillah. Oh, jauh sikit baling. Okay geng, alhamdulillah dah 3 ekor hasil lagi ni. Kita tunggu lagi, ada tak lagi yang nak makan umpan kita. Umpan sedap ni, cacing manis. Kena ke tak kena? Tak ada, tak lekat. Lucut. Ada makan. Ada makan geng. Ada makan. Tak tahu sangkut sampah ke apa. Biar kalau ada dia pecut dah. Macam ada. Ada.
Tak tahu ikan apa, tapi ada. Allah, dapat nak patin lagi, geng. Tengah musim beranak penak ni. Allah, dapat lagi. Azan. Dapat lagi, geng. Lesen patin. Macam mana, geng? Dapat lagi, geng, anak patin yang besar ni. Tadi kecil lagi, lebih kurang lah. Ni adik-beradik dia ni. So maknanya kat sini tengah banyak anak patin lah. Alhamdulillah. Tapi ni kita lepas balik lah, kecil sangat. Okey, mata kail lekat solid. So kita lepas balik lah, geng. Ini saiz tak patut nak dimakan. Nanti bagi orang lain mancing, bagi orang lain tarik lah bila dah usah. Okay, see you, goodbye. Okay, release. See you, goodbye. See you next time. Alhamdulillah. Ada makan lagi ni. Ada makan lagi. Dah lekat ke? Dah lekat ke belum? Dah lekat ke belum ni? Dah lekat ke belum? Tak ada, senyap. Anak batin lagi kot. Ada ke? Try tengok. Lucut. Ada lekat. Kenapa tu? Dalam pula.
Kalau ikan keli, cukuplah yang kita nak buat sedekah ni. Sangkut pula lekat. Siapa ikan keli? Alhamdulillah ikan keli cukup untuk kita buat sedekah. 3 ekor, saiz-saiz baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tu boleh makan tu. Alhamdulillah geng, ada lagi hasil. Hari ni exercise, dah lama tak mancing. Alhamdulillah, kena satu mata. Oh, atas bawah kena, memang lekat lah. Okey, alhamdulillah 3 ekor. Alhamdulillah, baik, terbaik. Alhamdulillah, rezeki cukuplah buat sedekah tu. Berenjut tadi. Tunggu jap. Oh, penat. Tunggu ada makan. Jom sambung pasang umpan. Okey geng, kita sambung mengumpan lagi. Bismillah. Ada makan, kuat makan lah cacing. Ni makan, ni makan tadi. Oh, tak lekat je. Okey geng, saya tukar taktik dan teknik. Saya main gantung pula. Okey, kita gantung umpan batu dekat bawah sikit, biar dia tergantung. Alright, jom pasang umpan. Lepas tu kita lancor. Nampaknya yang sana ada makan. Ada makan, ikan apa lah yang makan. Okey geng, cukuplah waktu mancing. Sekarang dah jam 2.45. Kita balik lah. Dah tak ada ni, cukup lah. Memenatkan diri, memenatkan badan daripada pukul berapa tadi, pukul 10 sampai pukul 2, 4 jam. Okay. Apa ni besar ni? Ini besar. Batin ke? Oh, Allah. Adakah last minute dapat batin? Wah, ni patin. Ni patin. Ini patin. Ini patin besar. Allah, nak balik dah. Allah, tak ambil tangguk pula. Ikan apa ni? Last minute ni, betul-betul nak balik. Rasa macam patin. Ini besar geng. Cukup tak? Oh, ni macam patin. Oh, dia pecut, dia pecut.
Sangkut lah. Aduh. Dia pecut, dia pecut. Yes, patin. Patin besar. Alah, sikit je, mata dah lah kecil. Nak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekod tak ni? Sikit je mata. Sikit je lekat. Bismillah. Putus. Aduh, masuk lumpur. Allah, berlumpur dah. Putus. Alhamdulillah. Kena juga. Mata kecil dah cakap tadi. Putus. Mata kecil Allah. Alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah. Aduh, penat nak naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juga. Ya Allah, penatnya. Nak balik. Ya pun. Nak balik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur. Dah nak balik dah. Satu pancing dah buka dah. Alhamdulillah. Dah boleh balik dengan gembira. Last minute, last kopek. Alhamdulillah, geng. Last minute, last kopek, last. Betul-betul yang terlas. Nak balik dah, memang nak angkat dah. Nak kemas dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey, geng. Kita buat closing terus. Sangat memenatkan. Okey. Alhamdulillah dapat juga, geng. Ni kan keli 3 ekor. So ni hasil saya ini. Kita closing terus lah, geng. Tak nampak mana nak buka. Keli 3 ekor. Patin 1 ekor, geng. Tadi anak patin 2 ekor. So total 6 ekor ini. Alhamdulillah, geng. Syukur ya Allah, terima kasih. Saya dah lama tak mancing, dah lama kumpau. Hari ni dapat, alhamdulillah. Okey, geng, terima kasih sudi menonton. Tak dapat nak mengucapkan lebih lanjut lagi, penat. Kita jumpa dalam next content, insya-Allah. Doakan saya terus sihat, dapat buat konten dan tak kumpau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Dah penat, dah lapar. Bantal. Nak cari bantal, dah penat dah. Inilah kawan aku. Dah terasa penat. Mancing sekejap je. Mau lagi kita balik. Hujan. Dapat hari.
Okay geng, sebelum saya sedekah ikan ni, saya nak timbang dulu berapa berat hasil lagi ni. Ni tak termasuk 2 ekor yang saya lepaskan lah tadi. Just nak tahu je berapa kilo. Kilo geng, 4 kilo. Maknanya patin ni lebih kurang 2 kilo lah. Ikan keli tadi saya anggarkan dalam 1 kilo lebih. 3 ekor tu 1 kilo lebih. Maknanya patin ni 2 kilo juga lah. Lebih kurang lah, 19, 18 agaknya ada lah. Tapi kita ambil 2 kilo lah lebih kurang. Ok, jom kita nak bagi ikan kat orang. Assalamualaikum. Mai ambil ikan. Besar punya. Sekejap buat video sikit. Okay geng, ikan bagi dekat sahabat kita lah, Pretty. Okay makan sama kawan-kawan. Okey, semua ikan settle. Saya tak nak siang ikan kat rumah, tak nak simpan. Okey, alhamdulillah selesailah konten kita hari ni. Okey geng, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.